3 cara yang anda boleh guna selain daripada it is not my fault. Yang pertama, I understand the concern but the issue didn't come from my side. Maksudnya, saya faham awak punya concern tapi isunya tidak datang daripada saya. Yang kedua, from what I can see, the problem might have started elsewhere. Maksud dia, daripada apa yang saya nampak, masalah dia mungkin berpunca dari tempat lain. Dan yang ketiga, that doesn't seem to be related to my work, but let's figure this out together. Maksud dia, nampaknya perkara tu dia macam tak ada kaitan dengan kerja saya. Tapi tak apa, kita boleh selesaikan sama-sama. Kadang tu ayat it is not my fault memang ayat yang mudah lah yang kita nak guna kalau nak kata benda tu bukan salah kita. Tapi kalau kita cakap direct macam ni mungkin boleh menimbulkan konflik tau, sebab kadang tu nada kita tu kita tak perasan, takut tertinggi. Kalau tinggi nanti kan ada yang terasa lah dan sebagainya. Lagi kalau anda ni seorang manager ke ataupun seorang team leader, professionalism tu perlu dikekalkan, betul tak? Anda boleh dapatkan pelbagai lagi frasa yang useful macam ni kalau anda join group Nak Yakin Speaking dengan kami. Jika berminat, boleh reach out to us. In the meantime, jangan lupa